Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi ni kita dekat Istanbul. Kita dekat hadapan hotel mahal hotel. Kita nak bergerak ke masjid untuk solat subuh. Tapi tak sure lah sama ada itu masjid atau tak. Sebab kalau dalam Google Map, masjid lebih kurang 600 meter daripada sini. Cuaca memang sejuk. Itu adalah Volkswagen Polo. Rasa betul lah, saya rasa ini masjid lah. Banyak empat boleh bagi. Video ni bukan video penerangan agama dan sebagainya. Dia bukanlah rujukan untuk tuan-tuan, untuk kawan-kawan. Dia cumalah saya punya pengalaman peribadi, yang mana saya turun sembahyang subuh, turun nak pergi masjid. Saya ingatkan masjid tu 600 meter daripada hotel. Bila search masjid berdekatan tu, saya jumpa masjid yang 600 meter, 600 meter yang paling dekat daripada hotel. Tapi bila jalan tu rupanya ada masjid depan hotel. So terus pergi masjid tu, tapi segan-segan jugalah sebab kita punya, kalau masjid kita di Malaysia ni, kita masjid tu open, kita boleh masuk macam tu lah. Yang ni dia pintu, sebab kawasan, sebab sini sejuk. So, kalau buka pintu tu, angin luar masuk, dia memang sejuk lah, memang sejuk. So ini just pengalaman peribadi, bukan rujukan. Just pengalaman peribadi bersolat subuh di Turki, dekat Hasan Pasha Mosque. Perbezaan dia paling besar ialah sini mengamalkan mazhab Hanafi berbanding dengan kalau di Malaysia mazhab Syafi'i, yang mana kebiasaan kita kalau di Malaysia bila kita sembahyang subuh, di sebahagian negeri dia azan 2 kali. Kalau di sebahagian negeri pula dia azan sekali, kemudian dia selang masa tu 10 ataupun 15 minit untuk solat sunat, dan juga orang akan berzikir secara sendiri. Kemudian kita akan iqamah dan kita akan solat subuh. Habis solat subuh, kita akan berzikir, setengah-setengah negeri dia akan berzikir ramai-ramai, dan berdoa sekali lah jemaah. Okay, kalau di Turki ni, okay, beza dia bila kita datang Turki. Saya pun first time datang Turki, saya pun mungkin orang yang kurang membaca. So bila datang ke masjid tu, rasalah sikit macam nak buat apa ni, tak biasa dengan mazhab Hanafi. Kat sini tadi, bila sampai lebih kurang 10 minit sebelum, saya tengoklah orang yang sampai tu, memang dia sampai, dia terus duduk aja. Tapi tak apalah, saya sampai, saya sunat, saya solat sunat 2 rakaat juga, tahiyatul masjid kan. Tapi orang lokal kat sini, dia main masjid awal tu, dia tak solat sunat dulu pun, dia terus duduk aja. Mungkin dia solat sunat kat belakang, mungkin saya tak nampak kan. Kemudian masa waktu azan, akan ada seorang yang tunggu dekat depan tu. Dia menghadap ke arah jemaah untuk baca Quran. Macam tu juga jemaah tu tunggu dengan Quran masing-masing. Masa tu saya tak faham lah, saya cuma duduk je lah, duduk tengok je. Dan lepas habis dia azan, memang orang kat depan tu dia akan baca Quran secara kuat, jelas. Tak tahulah dia panggil apa. So dia baca Quran lebih kurang 10-15 minit. Orang lain bukan baca sekali, dia akan lebih kepada mendengar dan juga tengok bacaan tu dalam Quran masing-masing lah. Habis 10-15 minit, panjang jugalah, dia akan baca secara jelas dan kuat tu. Kemudian dia akan ke belakang. Yang baca Quran tadi tu, dia akan ke belakang. Kemudian masa dia ke belakang tu, dia bagi gap lagi 5 minit. Dia bagi gap 5 minit. Ada orang yang bangun solat, ada orang yang duduk solat sunat lah. Kemudian orang yang baca Quran tadi, yang pergi ke belakang tadi, daripada belakang tu dia akan iqamah. Habis iqamah, dia akan terus, semua akan menghadap ke arah kiblat dan solat terus. Kemudian bacaan Al-Fatihah dan juga bacaan surah secara, dia tak sejelas yang baca Quran awal tadi. Dia, kalau saya boleh tunjuk contoh sikit, Alhamdulillahirabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Macam tu. Dia tak ada macam taranum berlagu tu, tak ada. Dia memang jelas dan agak perlahan juga imam tu baca, tak macam yang baca Quran tadi, awal tadi. Dan dia tak ada juga bacaan basmalah secara kuat. Tak ada juga amin dekat ujung tu. Waladhdallin, diam. Ini terus ke surah. Surah pun tak ada basmalah, dia terus ke surah lah. Okey. Kemudian biasalah sujud, rukuk dan sebagainya sampai bagi salam. Bila bagi salam, imam akan pusing ke belakang, tapi bukan imam yang berzikir, bukan imam yang mengetuai zikir ataupun doa. Dia macam, saya boleh katakan dia, suasana dia macam kita tarawih. Kita tarawih ada zikir yang antara solat sunat 2 rakaat, 2 rakaat pertama, rakaat kedua tu, ataupun 4 rakaat waktu rehat tu, kita ada zikir ramai tu kan. Kalau di setengah negeri di Malaysia lah, kita ada zikir ramai tu. Macam tu lah keadaan dia. Selepas solat, yang tekong dia tu adalah yang baca Quran tadi. Tak tahu dah panggil apa, dia panggil Bilal lah kot, sebab dia yang iqamah tadi kan. Azan dia tak nampak siapa yang azan. Lepas tu dia akan zikir, dia akan menguatkan zikir dia lah. Dia macam selang-seli sikit, doa, zikir, doa, zikir, doa, zikir. Macam tu sampailah habis, sampailah last kali dia akan kata Al-Fatihah. Tu tanda habis lah. Fatihah. So masing-masing akan baca surah Al-Fatihah dan mula untuk beredar. Macam itulah keadaan dia. So menarik juga lah kalau ada mungkin orang-orang yang ustaz-ustaz boleh komen dekat ruangan komen. InsyaAllah kita kongsikan ilmu, kita kongsikan pengalaman. Sekarang pukul 8 pagi. 8 pagi adalah waktu terbit matahari untuk di Istanbul ni. Masih lagi orang kata langit biru Kita nak berjalan menuju ke kedai makan lah kot. Apa orang makan yang ada pagi-pagi ni, roti canai, ikan nasi lemak ke, tak tahulah boleh ada ke tak. Yang ni menghala ke pasar Sali Pazari Bazar. Tapi Sali Pazari tu dia akan buka pukul 8.30. Sekarang baru pukul 8, ada lagi setengah jam. Setengah jam tu lah kita cadang ada makanan. Itu ada satu. Itu ada satu kedai makan. Satu soalan lah, kalau cari kedai makan dekat Turki ni, semua halal lah kot. Kot jangan faktakan dia. Jangan, dia bukan fakta, dia bukan fakta. Ini kita tanya kepada penonton-penonton lah. Adakah makanan dekat sini semuanya halal? Rasanya tak lah, sebab ada restoran-restoran yang memang serve liquor pun. Rapid Penang. Situ pun ada ni, ada bakar-bakar. Mic tak pakai kita tak pakai mic hari ni. Kita masih lagi tak full throttle lah untuk buat shooting ni. Yang ni saya kira tengok map sekejap. Okay, Sali Pazari sebelah kiri tu. Kalau sebelah kanan tu tak tahulah apa. Dia mungkin jalan-jalan besar sebelah kanan lah kot. Tu ada car wash. Ada member beritahu juga bila kita kata solat subuh kat sini agak berbeza. Dia beritahu lah juga mazhab Hanafi dekat sini dia bertambahkan udang. So untuk dia rasa happy lah benda tu, sebab dia memang tak payah makan udang sebab dia gaul. Dia tambah sikit yang mana pagi tadi tu, dia lepas azan kan dia baca Quran. Ada seorang dia akan baca Quran kat depan menghadap kepada jemaah. Orang lain akan dengar dan rujuk kat Quran masing-masing. Kalau kat Malaysia amalan dia ialah 10 minit, 15 minit, setengah jam pun sebelum azan dia akan baca Quran. Tapi dia akan baca Quran, dia buka MP3. Sembarang bazar. Dia ada kebab kat sini. Kita makan kat sini dah. Betul lah, ada roti canai ya. Dia apa dia? Dia kat depan ni kot ni. Cheese. Ya, ni, yang ni. Dalam cheese. Mana? Tu agak-agak apa berita Turki hari ni.
Allah belki dünyanın masrafı. Tadi kan kita omelette. Ni omelette. Omelette ni memang tenok je lah. Dia memang tenok je. Dia macam kita kan goyang kan. Dalam goyang tu dia dadar juga. Lepas tu dia cair. Dia memang telok. Dia memang telok. Okay. Kita telok. Oh tapi dia ada cheese. Dia tak cheese dia. Memang omelette. Dengan cheese. Sedap bisa. Tengok ubah Adam tanımış 4 kere. 4 kere. Tak ingat teh O kan. Tapi tak tahu nak order air lain macam mana. Macam tak ada je air lain. Kita order lah teh O, teh cai. Percaya kan pula cai. Yalah, dia rasa lah pahit-pahit teh tu. Resep lah. Dengan gula. ni 3 adet. Maksud tu 1,000 lira. 3 helai lira. Datang dekat pasar ni, bazar ni awal sangat. Ha? Pukul 8.30. Awal lagi mereka masih bersiap-siap memasang letak barang. Basically macam tak ada lagi lah orang yang membeli. Tak ramai lagi orang yang datang membeli. Cuma nampak peniaga aja. Peniaga berapa? 50. Jadi kita patah balik ke tak? Patah balik ke kalau tanah? Okay, kita tak cukup lah. Boxer keluar dalam. Ada. Dua pasang. Jalan. Tebal. Tamam ulan işte Diyarbakır. Delicious. The smell good. Smell good. Ni ada banyak barang-barang seluruh raya ni. Barulah kapek tu. Turki punya kapek. Ni ada beg-beg ni 100 lira je. 35 ringgit je. Tapi ni seluar 40 ringgit. Oh lawa. Mavi. Wah, 25 ringgit. Terbanyak JC 250 lira. Lepas tu dia punya ni macam dekat Madinah. Apa bulu-bulu macam ni? Tengok troli ni, troli shopping. Agoluk. Ni elok sikit kan? Huh? Are you a stray cat? Why you are so healthy, fluffy? Ya Allah, hai. So dekat jalanan ni, kalau kucing-kucing ni tu memang sihat-sihat je. Bersih-bersih je. Fluffy-fluffy. Kat dalam ni kita ada pemanas sikit lah.
Katanya telinga merah telinga merah sebab sejuk sangat. Oh. Oh, fokus kat abang. Ni kalau stres-stres jalan-jalan kaki ni boleh mai ke stesen ni. Dekat sebelah ni ada karaoke box. Gelecek istasyon 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Metrobus. Oh no, get down. Asian. Yang ni European. Ha? Sampai dekat stesen bas ni, kita akan tukar menaiki train. Kita kena naik ni. Ada 6 stop. Oh lama. Ni way ni 3D. Akhirnya sampai kita ke departure floor. International departure is here. Let's go. Let's go to Jeddah. Kita tengah menunggu kita punya flight daripada Turki, daripada Istanbul ke Jeddah. Kita punya flight pada pukul 2.55. Perjalanan mengambil masa 3 jam. Kita jumpa di Jeddah.